Ya. Ayah ada buat kamu juga apa yang kamu dapat? Ada apa? Notification. Sini pun. Join lah. Oh, join. Macam tu je. Kalau join, jadi. Oh, macam tu dia jadi. Okay, tak payahlah keluar. Saya okay dah. Okay, share. Tak Kaido. Hello guys, what's up? Okay, saya sekarang dekat IOI Mall Putrajaya. Kat sini ada event Tomika, So siapa yang dah pergi MDX hari tu, actually event ni berbeza sikit dengan yang dekat MDX hari tu. This is more better lah, dia punya harga promotion lagi best. So actually dalam 20 to 30 minutes saya akan bawa you all untuk tengok event ni secara keseluruhan. Tapi tak besar pun, kecil je. This is under Parkson punya untuk event Tomika. So under Parkson, dia kecil je, tak besar pun. Tapi kereta-kereta kat sini dia punya promotion lagi mantap guys. Lagi mantap, lagi power, lagi padu compare dengan hari tu dekat MDX. Saya pun dah ada aim, ada few collection yang saya target untuk dapatkan ke sini. So let's join me, jangan pergi mana-mana, kita stay together untuk event Tomika dekat IOI Mall IOI City Mall Putrajaya. Okay, ini adalah untuk koleksi 10 anniversary collection. Okay, 10 anniversary collection Tomika Premium. Kalau korang tengok ke sini, banyak kereta-kereta yang mantap-mantap. Saya tak bawa mic, sebenarnya tak plan pun nak buat live kan. Tapi tak apa, kita buat live. So ada sedikit konten lah. Yang tengok dekat Facebook ni adalah konten sikit. So kalau tengok kat sini, dia ada kereta R34 Skyline GTR R34. Ada Toyota 86 GT dan juga NSX GT. Ada 3 kereta dan yang best, dia buat promotion. Untuk yang koleksi 10 anniversary Tomika Premium ni, dia buat lebih murah. Ada apa ni, promotion price sebenarnya kat sini. Dia kena pusing. Dia promotion price dia lagi best lah compare dengan yang sebelum ni dekat MDX. Okay, ini untuk yang bagi minat Tamiya. Dia dah tak sepah-sepah lah koleksi-koleksi Tamiya kat sini kan. Tamiya Tomika ni quite nice lah, sebab ni yang comel-comel kan. Kita tak pasti ni ada harga promotion ataupun tidak. So, nanti kita tengok ada ke tak harga promotion dia. Ini some of the display. Ini cuma display biasa je. Okay, let's see. Okay, dekat sini dia punya promotion dia untuk pembelian free UTC 3 dark. Ini dia punya promotion. Gift with purchase. Dan ni berlangsung daripada 29 Mei sampai 11 Jun. Kalau korang nak usah-usah, nak tengok-tengok koleksi Tomika, boleh datang ke IOI City Mall Putrajaya. Dia sampai 11 Jun. Lama lagi ni. Ni ada some of the collections yang baru, yang best dekat sini adalah koleksi daripada Dragon Ball lah. Dragon Ball ni yang paling best sekali. Ni memang best. Ni memang macam aku aim ni nak ambil ni. Karakter, siapa lah karakter yang perempuan tu?
Yang karakter perempuan tu kan. Dia bawa motor ni, harga dia RM59.90. Dia kalau ambil combo sekali dengan yang Goku ni, jadi 100 kalau tak salah. Yang ni memang macam nak ambil ni. Smart Guard tu orang display tayar dia boleh pusing-pusing kot. Macam mantap lah. Beli dua dia combo. Ada tadi dekat bahagian belakang. Dia pusha. Ini tak koleksi apa ni. Aku tak minat sangat ni karakter-karakter ni. Nampak macam pelik-pelik sikit kan. Ni semua harga-harga basic lah. Harga-harga standard je. Bagi yang minat Disney ni adalah. Tapi aku rasa ni macam harga promotion ni kalau tengok. Kalau tengok ni macam murah sikit lah. RM22. Kira promotion lah. Dia ada campur-campur tau. Ada yang promotion, ada yang tak ada promotion. So kena tengok betul-betul harga ni. Ni yang bagi minat Hello Kitty ada juga ni. Baru kot. Hello Kitty lagi apa ni? Ni kartun-kartun ni. Ni yang kartun monyet ni. Ada Doraemon juga ni. Ini semua collab. Dia buat collab dia lagi smart lah. Lagi cantik. Ini yang eksklusif Toy Story. Biasa lah. Biasa. Ini yang dengan Marvel. Dengan Marvel ni macam dah lama sikit. Dia best lah. Back to the Future punya collection. Ni banyak kartun-kartun. Ini Minions. Tu bawah ni apa ni? Okay, bawah tu banyak Ultraman lah. Ultraman yang ni dia ada juga jual event car. Kalau korang event car ni biasanya kalau with purchase beli banyak-banyak dia dapat free kan. So ni macam lebihan-lebihan tu dia orang bagi, dia jual lah benda ni, dia jual balik. So daripada 1 sampai 12. Kalau nak tahu ada stok ke tak sebenarnya dekat sini. So ni kan dia ada numbering kan. Kalau korang tengok ni ada numbering dia. So maknanya stok available. Ni semua event event car yang biasa dia orang bagi free. Tapi untuk event ni dia jual. Jadi stok dia jual. Dia banyak lah. Sebenarnya semua ada kot daripada nombor 1. Semua ada stok lagi. Ni sebab ni hari pertama. Hari pertama dia banyak stok lagi. Kalau dah lama-lama kan dia mula lah habis stok. Ni ada Toy Story eksklusif ke sini. Ni banyak ni semua Toy Story eksklusif. Memang dia jual. Tapi tengoklah macam kotak dia dapat macam dah lama ni. Stok lama. Bagi yang minat truck ni, Smart Guard ni Takara Tomy punya lori. RM29. Standard price. Tak tahu lah betul ke tak, harga tu macam lain je. Okay, baru yang mana baru join tu saya sekarang dekat IOI City Mall Putrajaya dekat Pak Sen. So dekat sini dia buka booth Tomica untuk jual lah dia punya kereta-kereta dia. Dekat IOI City Mall Putrajaya. So okay, ni yang saya katakan tu dia punya 10th anniversary collection. Diorang jual as a promotion daripada harga $199 dia jual $159. Jadi memang smart lah. Ni Toyota GR86, Honda NSX dengan Nissan Skyline R34. Dekat sini dia punya, ni semua kotak-kotak untuk yang bundle. Tapi tak semua yang ada promotion price. Ni yang best lah. Tak kenapa aku macam minat kan nak beli ni. Tapi aku tak nak lah ambil yang bundle. Ni bundle motor dengan ni Goku ni, Kitawan ni. Kitawan ni macam tak best lah bagi aku. Bagi aku ni best. Tadi tu diorang demo macam best. So, tayar dia boleh pusing-pusing.
Ni beli bundle dah, dia dapatlah harga 100. Kalau beli satu jadi RM59, 90 sen. So macam mantap kan ni Dragon Ball. Nak angkat Hot Wheels tak keluar ni. So tak harapkan Tomica je. So banyak lagi lah yang macam promotion ke sini ni. Dulu ni dengan Gundam dia collab. Ni collab dengan Gundam ni. So dia orang macam dah buat clear stock. Tak tahulah kalau harga RM20 ni murah ke tak. Harga asal ni berapa eh? Kalau korang tahu harga asal ni berapa, sepatutnya ni RM20 je. Smart kan collab dengan Gundam. Tapi kalau macam ni dia harga dia lain pula. Jadi RM30. Harga biasa berapa ni? RM39 ke RM49 ke berapa ni? Siapa tahu? Cuba komen harga standard. Tapi dekat event ni, dekat City Mall Putrajaya ni, event Tomica ni dia RM30. Yang ni RM20. Ni macam murah. Ada lagi ni kat belakang ni. Oh, scan. Isu berat su. Yang ni RM20. Gundam collab. Murah kan? RM20. Macam tak banyak ah. Dia stok yang banyak yang kejap. RM20 lah geng. RM20 je lah kapal terbang ni. Sebab dia harga dia ada dua pula. Yang ni RM20. Yang ni RM30. Tak apa aku rasa RM20 je lah. So yang mana minat tu kata collab Tomica, Gundam, ini smart. RM20 je geng. Ni RM20. So memang dia nak clear stock kan ni. Dia letak RM20 je ni untuk semua ni. Untuk yang Gundam, Tomica ni semua RM20. Dan stok tak banyak lah. Kalau korang cepat dapat, kalau lambat habis. Tapi ni macam berat sikit. Ni kereta dia macam berat sikit. So metal kot body dia ni. Ni yang satu lagi. Ni pun Gundam juga. Pun RM20 juga. Clear stock. First come first serve. Sebab hari ni hari pertama. So stok masih banyak. Kan dah lama-lama kan habis lah ni stok. Ni satu lagi. Boleh dapat complete set dalam RM100 kot. Ni satu lagi. Macam mana rupa tu ni? Oh, macam tu lah. Tomica Gundam. Baik. So okay, ni koleksi Tomica Tamiya. Ni yang kecil-kecil. Tomica Tamiya. Dia bundle macam ni jadi harga berapa? 119. Kalau harga biasa tak pasti berapa ni, RM9 kot. Yang ni best. Tapi bundle lah 120. So satu jadi RM60. Ada dua. Dua-dua ni GTR. Display dia ada dekat bahagian depan tu. Dekat depan tu. Ni yang dia punya dijual. Ada je display. Kalau korang datang dekat IOI City Mall Putrajaya, tengok kat display dulu. Kalau puas hati baru beli. Ni pun GTR juga. Lain macam guys. Takara Tomy. Tak tahu ni tayar getah ke tayar plastik ke. Harga kencang ke mengalahkan Hot Wheels Premium. Bundle 2. So, model dia tak banyak. Cuma ada model ni je. Ada banyak lagi kat situ. Tapi yang banyaknya adalah ni lah. Koleksi Tamiya. Kalau korang nak yang Tamiya, ambil ni. Bundle juga. Grasshopper. Smart lah. So ni banyak. Ni kalau korang datang ni nak beli, ya sebab murah weh. Aku pun tak tengok habis. Tak tengok betul-betul lagi. RM15 ni kira murah lah kan. Kereta Disney. Murah lah ni. Biasa harga RM29 ataupun RM29 kot. Aku suka. Kalau pegang-pegang ni macam berat kan. Macam best. Banyak juga ni dia nak clear stock kat sini. Harga murah. Kalau korang minat, korang collect. Anniversary Disney All Star. RM15.
Tapi kereta-kereta macam Fatasi tu lah. Tapi dia collab ni official. Official collection. Cantik lah. Banyak tu motor Donald Duck. Motor Donald Duck. Kereta sekal belakang-belakang tu banyak lagi. Tak adalah aku nak godek ni. Tapi macam lagi aku godek lagi jumpa macam-macam. Tapi itulah Disney lah banyak. Hari tu aku cari juga kalau ada yang RM10 kan. Ada buat-buat susun lah kan, kau kata RM10. Buat-buat susun, display. Kereta dia berat tu, padu. Dapat yang murah-murah tu berbaloi. Okey, ni bahagian yang bundle. Ni bundle-bundle ni macam harga standard je. Tak pasti kalau ada promotion. Ni promotion ni sebenarnya harga ni. Ni promotion. Tadi harga dia sepatutnya $199. $199 dia bundle promotion. 3 kereta padu ni jadi $159. Aku rasa ni macam harga promosi kot ni. Bukan ni tak ada harga pula. Ni 129. 129 ni rasanya harga promosi kot. Dapat 4 kereta Lambo punya collection. Wih, mantap. Mantap tu Lambo Hurricane, Lambo Countach LP, Sian dengan Aventador. Nampak dia punya collection. Banyak ni semua koleksi-koleksi untuk Lambo, Takara Tommy. Ini lama ke aku aim ni koleksi ni lama dah ni. Tapi sebab dia harga dia keras sikit ni. Bila harga keras tu susah sikit nak jalan. Tapi ni macam okey lah, 119 dapat 4 kereta. So satu kereta dalam RM30. RM30 tu satu kereta. Tengok sikit kat belakang ni. Kereta apa ni? CBR ke apa ni? Tulisan bahasa Jepun lah pula. Tak faham. Kat sini ada. Ni betul lah. CBR, Toyota Supra, Nissan GT-R R35 dengan apa ni? Toyota Crown. Toyota Crown ni yang kurang sikit. Yang lain tu semua, padu, mercik. Kat sini 119 ni semua harga promotion guys. Dekat IOI City Mall Putrajaya. Dia dekat level berapa? Level 1 kot. Dekat Parkson. Rasa korang biasa ni datang sini dekat Parkson. Ni aku saja je buat live ni sebab nampak macam Tomica ni murah pula compare dengan hari tu dekat MDX. MDX tu diorang tak buat harga macam ni. Ni sebab under Parkson ni. So dia buat promotion. Ni ada tiga kereta Toyota Sports Car 3 Models Collection. Oh my gosh. Wih, lawa siu. Toyota Corolla Levy MF2 Celica. Celica ni smart ke? Celica GT4 smart kan? Selalu kasih 3. Harga dia 149. Ini macam mahal sikit lah harga dia. Mahal sikit. Ni lawa ni guys. Ui, yes. Dapat 3 kereta yang padu. GT-R R34, Toyota GR86 dengan NSX. Ui, mantap. Ni kalau single kan. Single kalau nak beli satu-satu harga dia macam ni lah, 6290 sen. Kalau beli dua harga dia murah sikit kot bundle. Bundle macam ni 119. Dia lah murah sikit lah beli bundle. 2 in 1 packaging. Dapat harga murah sikit. Aku tak pernah ada lagi satu. Tapi siapa ada best lah. Lawa tak? Macam comel kan. Okay. Alright. Wih, ni apa ni? Takara Tommy. Sorry geng, aku tengok kereta kartun kat sini lah. 21990 sen kereta kartun. Jauh di lubuk hati aku nak membeli kereta gini. Tak adalah. Tapi saja nak tengok. Ui, ni kira apa ni? Transport geng, transport. Takara punya transport harga dia begitu. 11 berapa ni? 11590 sen. Kereta dia kencang. Gempak siul. Sekali naik truck. Tapi tak boleh buka, tak ada display gitu. Dia duduk atas truck tu.
GTR R33 rak harga 100 lebih. Ada satu lagi pun duduk atas ni pun duduk atas lori apa ni, lori ayam ke apa ni. Tak nampak lah kereta tu kan. Kalau macam ni dia duduk dekat atas tu nampak kan. Kalau ni dia dah masuk ke dalam tu, ambil kau nampak punggung dia je sikit. Nissan Silvia S15 lori dia kurang. Lori apa ni tutup belakang. Kalau nampak dalam tu okey. Masuk bahagian dalam tu nampak sikit je kat bahagian belakang tu. Tak cun lah, tak semat lah. Ni ada je, ada satu Nissan sekarang GTR RM50. Tapi ni skala besar ni, 143 skala besar, bukan 1 nampak. 1 nampak dia kecil sikit. Dia keluar gini, besar. Ni yang mana single-single, semua ada kat bawah ni. Ni semuanya single-single. Banyak geng, single. Kita Usha-Usha ni banyak harga standard je ni. Ni harga standard. Mitsubishi Lancer Evo. Lawa. Dia punya colour lawa. Ni banyak model baru. Kalau korang nak cari model-model baru kan, Tomica Premium kan, korang datang ke sini. Ni banyak yang baru-baru. Ni semestinya terbaik. Tapi on hand tak tahu macam mana. Banyak lagi ni lawa ni. Ada Silvia, Pontiac, Jeep, Subaru Impreza, Subaru WRX, Honda Prelude, Honda Toyota Corolla, Supra. Supra, Lambo Countach. Dia punya tajam tu lain macam. Ada juga Ferrari FXXK, Honda NSX hitam memang keras silau sikit. Keras. Ni harga dia keras kan, 49. Ni 4290, dia punya harga dia agak keras juga. Tapi ni premium ni, smart ni. Banyak lagi kat sini yang premium ni, yang besar ni. Aku tak pernah ada lagi koleksi ni. Initial D Tomica. Ada Back to the Future punya collection, ada Subaru Impreza lagi, Toyota Corolla, Mazda, ni ada Ferrari, Subaru BRZ, Ferrari. Kalau yang minat kereta kebal ni ada kereta kebal tu, Honda Prelude, Subaru Samba, Celica, Silvia. Ni biasa. So ni semuanya premium. Kat sebelah ni ada lagi yang standard ni. So basically we are at IOI City Mall Putrajaya untuk event Tomica. Kereta-kereta Tomica. Ni dekat mall ni. So hari baru start tu. Day 1 baru start untuk Tomica punya ni, event ni. Stok masih banyak lagi. So aku tengok tadi pun kebanyakannya masih ada lagi lah. Masih best, menarik. Kebanyakan stok semua masih ada lagi. Ada harga promotion, ada harga special. Beli a few akan dapat harga lebih murah. Itu yang best tu. So this is the best thing lah. Lagi banyak korang beli, lagi murah korang dapat. So aku tak tahu dia buka ni nak bagi aku tengok ke apa. So this is ni yang premium cars. Itu yang bagi standard. So premium ni biasa harga dia kencang sikit lah. Sikit. Okay, yang mana baru tengok tu, tekan boleh support sikit, tekan butang like. Tapi yang penting sekarang ni aku dekat IOI City Mall Putrajaya untuk event Tomica. Dia baru start first day kat sini. Dan ada promotion. Promotion dia, gift with purchase. Aku tengok sikit dia punya promotion sini. Ni dia punya promotion lah, gift with purchase. Nissan GTR biru special edition.
Kalau beli 5 regular Tomica akan dapat ni. Free kot. Free weh. Free. Yang ni bawah ni pula. Nissan GTR Premium Rate Special Edition we purchase offer Tomica Premium. Okey macam ni geng. Kalau beli yang premium 4 ketul kau dapat yang merah ni. Kalau kau beli 5 ketul yang standard dapat yang biru ni. Ni dia punya promotion. Ni kadang promotion dekat sini. Dekat sini tau masih event je tau. Kalau tak ada event ni tak ada. So kalau kau beli banyak-banyak kau dapat lagi murah. Okay, yang ni aku tak dapat nak tengok satu-satu tunjuk kat korang sebab ramai orang. Ada kereta polis bai. Kereta polis. Daihatsu Rocky Police Car. Mantap bai. Mantap tu. Ada banyak Nissan CBR ni aku ada dah. Yang mana aku biasa minat yang polis ni. Kalau nampak polis ni aku minat. Ada satu ni aku nampak macam mantap kan. Ni. Bugatti Chiron Police Car. Bugatti Chiron Police Car. Stok tak banyak. Official Bugatti kan. Harga dia berapa? 29.90. Bugatti weh. Bugatti Police Car. Ni rare. Jarang-jarang nampak ni. First time aku nampak ni. Kau biasa nampak Bugatti Chiron Police Car. Ni Daihatsu Rocky Police Car. Ni pun first time aku nampak ni. Baru juga Daihatsu. Ni aku dah pernah beli Police Car ni dengan yang Skyline ni pun aku dah pernah ni. Aston Martin ni siap ada dia punya stiker. Vanquish. Mantap. Ada banyak lagi ni Aston Martin. Korang nak tengok kereta apa? Bagi tahu lah kat komen tu. Nanti aku cari. Lambo. Yang lama punya Lambo kan. Lambo lama. Honda NSX. BMW i4. Siapa lagi minat BMW? Ada BMW sini. i4, Toyota Land Cruiser. Ni yang padu-padu lah. Subaru. Ni baru. Ni apa ni? Sakai City Fire Burio Rescue Work Vehicle. Berat tu. Berapa ringgit? Ni apa ni? Mana harga dia? 29.90. Kalau korang minat kereta-kereta yang macam bomber ke apa ni kan, yang rescue ni kan. Betul. Berat ni. Smart. Outlander, Toyota Dyna, Honda. Motor jarang-jarang nampak bro. Honda CX-4. Motor ni jarang-jarang nampak. Ada lagi. Lamborghini Aventador. Smart. Lamborghini ada ni. Hino Concho, Toyota Yaris. Mitsubishi Fuso Super Crate. Berat weh. Harga semua standard 29. Semua harga 29. Untuk yang standard ni 29. Ni ada construction. Tebal tu. Tengok body dia tebal tu. Smart ni. Hitachi Construction. Kalau bajet keras. Bajet lebih ni ambil ni. Berat ni. Berat ni. Berat. Dia punya body berat ni. Berbaloi ni. Nice. Bahagian bawah boleh tak dapat.
Siapa minat Alphard, Alphard ni ada. Kalau tak Alphard, tapi ni taxi. Pun tebal kan. Ford Mustang, Nissan Sakura, Nissan Lady, Serena, Hiace. Ini standard. Banyak model-model baru. Korang datang sini, korang tengok sendiri. Memang terbaik. Terbaik. Gila. Mitsubishi Lancer. Harga dia keras tu, 4490. Tapi ada promotion dia yang ini. Ada promotion, so tak adalah. Tak dapat apa-apa kan, beli banyak dapat lagi. Beli banyak dapat lagi. Okay, so aku move dekat bahagian display. Ni yang bahagian display belakang ni. Kalau nak tengok enclose, ni baru puas hati. Macam ni weh, macam baru puas hati. Nampak close kan. So yang mana tak pernah tengok aku tu, inilah muka aku. Okay, back. Let's go. On Tomica Premium, let's go. Weh, Skyline. Weh, lowot je. Rendah. Rendah. Lowot. Weh, lawa. Ni Mitsubishi Lancer Evo. Apa ni? Tank. Tengok satu-satu lah. Baik. Super Lady, Ferrari F355. Oh, Lamborghini Essenza. Ni favourite aku ni. Lawas. Skyline GTR, Morris Mini, Mitsubishi, Roadster, Lady, Enzo, Silvia, BRZ, GTR, Bentley, Pontiac. Oh my gosh, J-Surf T4 Blue Impulse. Dia macam Philip, Levin, Lexus. Oi, Lightning, Jet, Samba, GTR, Ferrari F40, Bumblebee, Lamborghini Countach, GTR, La Ferrari, Honda Civic Type R. Dia. GR Supra geng, GR Supra. Lawa weh, lawa. GR Supra ni lawa. Smart. Okay. Apa lagi kat sini? Ya, tengok ni. Ini sebenarnya standard punya collection. Camaro. Besar weh, mini John Cooper. Macam bukan dia punya size ni. Besar. Sedap. Motor polis. Lamborghini Urus, Nissan Skyline GTR geng. Ada apa benda kat depan dia tu? Ni apa? LED GTR Supra GT4 Evo weh. Smart weh. Smart weh. Tesla Triton. Motor ni sekali dengan rider kot. Bugatti Chiron kan, Bugatti Chiron Polestar, tapi tu smart lawa Bugatti Chiron Polestar. Okay, ni yang standard. Bugatti
Kira polis tu aku nampak kat situ lawa weh. Serius lah weh. Bugatti Chiron polis kah? Wui, smart. Jom kita tengok daripada atas ni. GTR Nismo. Lamborghini Aventador Aquarium Truck. Booster. Daihatsu Rocky. Tahu? Polis kah? London Bus. Helikopter. Ini truk ni lawa ni. Truk ni Hitachi Ligo. Honda Civic Type R. Weh, race control car. Semua weh ni. Dah standard car dah. Ini yang mana yang truck ni. Ini banyak truk bawah ni. Limousine weh, gila. Limousine warna pink tu. Pakai hal weh. Berapa orang ni boleh duduk ni? Ini kata satu tim JDT boleh masuk ni. Weh, ramah. Okay. So overall aku dah cover almost all the event punya kereta daripada depan ke belakang. Untuk yang kereta-kereta so ni yang basic-basic lah dia punya. Ni biasa sikit. Tomica dia punya ni kurang sikit. Dia kurang four-wheeler sikit. Dia punya apa ni? Track set. Track set dia ni kurang sikit lah di sini. Ada banyak juga track set dia. Tomica ni lah. Ni yang kalau dia punya promotion price dia. Murah. Ada promotion lah. Murah juga. Tak adalah masa. Kalau peminat hardcore fan Tomica, Takara Tomy, ni boleh lah dapat dengan track dia sekali. Tapi bagi aku kereta dia ada yang best, ada yang biasa-biasa je. Biasa-biasa. Ni apa ni? Ni kaki-kaki Beyblade ni okey lah. Aku Beyblade ni tak main. Kalau aku dah start main kan tak jadi diecast aku. Okay. Ni budak-budak main. So apa yang aku nak beli semestinya ada lagi ke sini? Ada lagi ya. So mana yang Disney ni sebenarnya dia promotion jadi RM15. Ada banyak. Kalau nak borong kereta Disney
Tomika main lah sini. Apa ni? RM20 untuk kereta ni. Kereta ni harga dia RM20 je tapi besar. Besar. Marvel ni RM10. Promotion jadi RM10. Banyak lagi lah. Disney ni semua jadi RM10. Ni jadi RM10. RM10. RM15. Ni yang Disney ni kan biasa. Yang Gundam tadi RM20 penuh. Gundam yang full set. Siapa minat Gundam tadi semua ada kat situ. Tu kat situ. Gundam full set. RM100 kot. Kalau satu jadi RM20. Murah. So dalam banyak-banyak ni yang aku nak cumalah yang single motor. Mana single motor? Aku nak yang single motor ni je yang aku nak beli. Kereta awet, motor awet tu. Mana Ni yang combo. Ni satu RM59. Bila dia combo dia jadi RM100 tapi kena habis sekali dengannya. Tak nak yang tu. So dia ada dekat sini. Ke dah habis? Oh ada sikit lagi. Ada kunci. Ada kunci ada sikit di sini. Aku nak beli yang ni lah. Tak banyak dah, dah habis. How to open? Can open? Okay, dia dah buka kan aku. Nya. Aku nak yang ni je. Untuk ni RM59.90. Ada berapa? Tak banyak dah. Aku tengok tu ada lagi 2 kat belakang tu. Tak tahulah kalau stok ada kan. Tapi satu ni aku punya, aku nak beli. Ni aku nak beli. Mantap. Nanti aku buat review lah. Aku buka, aku buat review. Tunjuk ke korang macam mana kat dalam ni. Macam best aja. Jom kita bayar. So kau tu ni promotion dia. Nika pop-up event wrestling. Promotion dia. Ni. Beli dua jadi murah. Murah gila. Promotion dia. Okay. So ni bagi aku bayar dulu. Aku nak bayar sekejap. Ada member? Tak payah paper bag kan? Dia nak paper bag. Apa sih? 50 sen boleh? Boleh. Saya dekat ni je boleh? Boleh. Okay, so aku dah berjaya membeli mesin. Terima kasih dah tak banyak. Okay, nanti kita buka, tengok kat dalam pula macam mana. Tapi itu dalam video yang lain lah. Kita buat recording ke apa kan. So basically dekat IOI City Mall Putrajaya. Okay, untuk event Tomika. Ada harga promotion, ada sale, ada dapat free gift juga. So ni adalah hasil pembelian aku. So memang aku datang ni nak cari kereta ni. Hari tu diorang share nampak macam best. Tayar dia boleh pusing-pusing. So tadi aku tengok tu macam dah tak banyak stok. So by luck, kalau ada lagi korang datang, bolehlah beli. So ini je lah untuk aku punya live
Tempat dia dekat mana? Wisata Mall Putrajaya dekat Park Sen. Okay. Untuk event Tomika best ada promotion, ada free juga. Free gift. Aku tak dapat lah free gift sebab aku beli satu je kan. So ada free gift. So yang mana baru masuk tu nanti tengok balik dia recap umrah. Okay guys, nanti kita jumpa lagi. Bye bye.